5 negara dengan internet yang paling laju di dunia. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai internet paling laju di dunia. Data ini saya ambil daripada speedtest by Ookla.com. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima, negara dengan internet yang paling laju di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Bahrain. Rata-rata internet di Bahrain mempunyai kelajuan secara purata 235.19 Mbps. Sangat laju Ini baru tempat yang kelima. Di tempat yang pertama lagi-lagi laju gila. Tempat yang keempat, negara yang mempunyai internet yang paling laju di dunia adalah negara Bulgaria. Ini adalah salah satunya negara di Eropah yang mempunyai internet yang paling laju di dunia. Negara Bulgaria mempunyai purata internet selaju 249.73 Mbps. Di tempat yang ketiga, negara ini lagi sekali di Teluk Persia ataupun Persian Gulf. Ini adalah negara Kuwait. Negara Kuwait mempunyai kelajuan purata internet sebanyak 309.07 Mbps. Di tempat yang kedua, negara yang mempunyai kelajuan internet yang paling laju di dunia. Ini adalah negara Qatar. Negara Qatar mempunyai kelajuan internet selaju 522.48 Mbps. Di tempat yang pertama, negara dengan kelajuan internet yang paling laju sekali di dunia adalah negara Emirat Arab Bersatu. Negara ini mempunyai kelajuan purata internet selaju 549.91 Mbps. Kalau korang mengadu sangat korang punya internet lembab gila, korang boleh pergi berpindah ke negara-negara ini. Kalau korang suka video ini, jangan lupa follow saya dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Octoman Fazil.